Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang mendebarkan buat anak nombor 2 kita, sebab kita dalam jalanan nak pi ambil keputusan SPM 2024-2025 yang dijangkakan keluar pada pukul 10 pagi. Sekarang pukul 9 pagi, kita akan gerak ke SMK Bandar Putrajaya. Kami 3 orang saja. Dia ada di belakang pakai baju putih. Saya kunci kat gipot. Oh, kelangkah but bini. Ni bawa kunci. Okay, tutup pintu dulu. Okay, let's go. SMK Bandar Putrajaya. Macam mana, Mat? Agak-agak boleh tak? Dia malu. Kalau kata usaha, mesti akan dapat hasilnya. Kalau kita berusaha tegak keras, berusaha, confirm lah akan dapat lah. Okay, jadi let's go. Okay, walaupun SMK Bandar Putrajaya ni dekat je dengan rumah kami, tapi nak ambil result ni rasa macam jauh. Rasa macam jauh. Okay, macam ni lah. Kita buat deal sebelum ambil result yang betul. 1A RM5. 5A RM25. Okay. Dan kita tengok result dulu apa cerita pun ya, sebab sekiranya dapat cemerlang, kita akan perlukan kos yang lebih lah untuk melanjutkan pelajaran. Tapi tak apa, kita tengok result dulu. Kita tak boleh janji apa-apa lagi. Kita tengok result dulu. Sebab kalau nak ikut sekolah memang target straight A+. Memang benda yang terlalu sukar lah buat budak-budak SPM ni sebenarnya. Kalau kita straight A+ ni, tapi kalau dapat alhamdulillah, tapi kalau tak dapat PCP pun alhamdulillah dah lah. Kita try tengok. Kita tengok result. Usaha dah, paksa dah. Semua buat dah. Kalau kata ada rezeki, ada andi. Nak pergi mana kan? Okey. Ibu ada nak janji apa-apa tak? 1A per ringgit. Janji boleh. Janji boleh ya. Okey, let's go. Okey, saat lagi. Sebenarnya kita duk tunggu dah bini deal nak bagi berapa kat anak untuk dapat 1A. Berapa bini? Awak buat lagu tu. Bini nak bagi berapa ringgit? Tak berani janji. Takut dapat A banyak. Alhamdulillah kita dah sampai sekolah. Kita dari pejabat tu nak pergi jumpa motor. Jom. Nampak? Ada Siapa yang macam tau? Serius. Handphone dah, handphone. Okey, hari ni kenduri ditaja oleh Syah. Hari ni kita masuk SMK Bandar Putrajaya. Kita tengok kenduri ditaja oleh Syah. Sebenarnya rindu ni benda-benda macam ni yang lama tak dapat ni. Tak ada. Di sana tak ada macam ni. Abang sekolah pagi. Beda. Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2024. Tuan Pengetua Encik Nur Syafrikumar bin Dah 5 tahun di sekolah menengah. Tiba masanya kita nak kutip hasil. Hasil daripada pekerjaan yang kita tanam belah tahun.
Dan sudah berpolis. Okey, pengatur bawa Enas Ahmad best student. Kita dah banyak saja saya ucapkan. Tapi result tak ambil lagi. Dan diharap presiden terus meningkat dan terus meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Presiden atas ucapan penting. Okey. Semoga kejayaan Masa ini untuk ambil result. kejayaan anda yang lebih besar pada masa Tapi tak sah penentu ada umum dah Ahmad best student. Tidak pernah mengkhianati hasil. Maka dengan itu Jom, kau ni. Cikgu Wan juga. Dekat cikgu khas ni. Jom sekali. On the way, nak ambil result. Pergi jumpa pengetua, bersalam pengetua apa semua tu. Dah salam dah tadi? Dah. Cikgu orang apa? Adik, kau tadi mah. Oi, banyak. Banyak. IDP yang lulus PN dan jarak. Ada juga ada sedikit sumbangan dari sekolah yang boleh ikut. Semoga tinggi sesuai dengan arti. Ada hutang tak? Tengok lagi. Kelas IDP. Mana boleh tak tengok? Mana? Asyiknya. Jangan kata tu. Semua tu Enas. Amal. Ada. Paling mau dia buat mana melancong. Dia buat melancong. Pula. Mesti baru tahu kan? Dah. Pani macam sah, lepas ni macam sah mama dia buat melancong. Orang cikgu Sa. Dia rekod dekat apa? Apa buat no? Dah. Oi, Ikhlas. dekat buat tak nak? Tak buat nak dok. Puak dia ada gaji. Untuk ada 3 orang ni. Oh, ada. Oh, kena. Tanya. Ha? Orang ni siapa? Ada tak ingat dah lagi. Tak apa macam kita lagi. Ni nak. Siapa saya? Alhamdulillah, straight A+. Straight A, 8 A+, 1 A solid. Salam ibu. Masih ya? Yang ni cikgu yang selalu buat tuition di sekolah. Cikgu buat siap. Cikgu hak bawa pergi makan angin di
Lepas belah dah. Relau. Kain baik. Dia nak buat patah ni. Saya buat makan kelas. Oh. Jawan, mana buat yang mari itu pergi jalan-jalan dah. Aman. Ya. Okey, mana. Ada Cik Nan. Okey, terima kasih. Kita tanya ni. Hei. Hei. Dapat. Amal lah hebat. Bukan cikgu kita tahu. Baik, saya lagi dimaklumkan kepada pelajar-pelajar yang telah mendapat keputusan 5A dah ke atas bagi kelas 5A hingga 5. Jom kita pergi bilik seminar. Dia ada dekat Padang tadi. Bilik seminar. Atas. Tadi umur. Video. Okey. Okey, sekali lagi dimaklumkan kepada pelajar-pelajar yang mendapat keputusan 5A Jom. dan ke atas khususnya bagi kelas 5A, 5B, 5. Nanti kau nak bawa budak 15 tadi kat Pak Avenue Surah macam ni kau. So dia bagi tok kan? Dah so dia bagi tok kan? Tahniah. Kami pergi belek kelas 5A dulu dah tadi. Tahniah dah. Dah tahu dah. Kiwan tak kiwan. Lagi mau ayah bagi QR ni kan? Ayah tak mahu lah. Ayah punya QR tak mahu. Alhamdulillah. Dia pasal dia pulun dapat dah. Dia pulun. Semua apa pulun dia lah yang dapat. Semua nampak hak pulun kan? Alhamdulillah semua. Dia kan main di sini dia main seorang. Dia main seorang dia kan. Boleh keluar. Jealous pok orang tanya dah. Tahniah. Awak tu memang kita dah agak dah. Okey, terima kasih. Lahir dalam masjid sama-sama. No. Malah tidur. Malam tadi saya tidur kurang Satu kelasnya. 12 tu. Dia bangun? Tak boleh. Aku 12 awal lah tu. Satu je tak apa. Tu boleh elok sangat. Tanya minta apa? Ya, minta mana? Kalau dia minta semua. Bisa elok mana pun masuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lapan tas. Satu ni. Tanah. Boleh lalu. Zero jaga tak ada. Lera, jadi kun kat itu. Jadi pun Abang gitu. Yang itu. Okey, sedia. Tanya tu. Dak. Elok dia kenal tu. Bersama saya sekarang. Bersama saya sekarang. Kamu tu pelajar terbaik apa? Apa dia? cemerlang. Dia cemerlang saja ke ada ni keputusan ni? Dia tahu ni kan? Dia pasal apa? Tak kata apa? Dia dapat apa? Kat situ perjumpaan pelajar cemerlang. Yalah dia cemerlang tapi dia keputusan dia yang paling ni kan? Cemerlang tertinggi. 9A tu ya. 9A.
Nak sebut apa? Bersama saya sekarang pelajar cemerlang tertinggi SMK Bandar Puteri Jaya bagi tahun 2024. Bagi tahun 2024. Oh, 24-25 hari Pak. 24-25. Ingat tak? Wartawan mau training. Kadang-kadang dia tak ingat lagi. Boleh lah? Betul tahu dia tanya soalan. Kamu kenal dulu, kamu tengok sini. Masa tanya tengok dia. Okey, sedia? Okey. Sedia. Mula. Bersama saya hari ini, pelajar cemerlang tertinggi di SMK Bandar Puteri Jaya bagi tahun 2024-2025. Bagaimanakah perasaan anda setelah menerima keputusan ini? Sudah semestinya saya bersyukur dengan keputusan ini atas apa yang telah saya bersamakan selama ini. Yang saya katakan sampai ke tadi banyak usaha saya dan saya rasa semua ini berbalik dengan apa yang saya usahakan. Apakah strategi anda ada kelanjutan yang hari ini? Sudah sepatutnya banyakkan ulang kaji apabila pelajaran yang kita belajar kat kelas dan kita usaha untuk cari cikgu sekiranya kita tak tahu apa soalan yang kita tak tahu, contohnya kan, so kita tanya cikgu, terus straight tanya cikgu. Lepas tu pastikan ada jadual untuk study. Bila ada jadual untuk study, kita punya study lagi teratur keadaan dia. So bila teratur, insyaAllah kita tak akan lewat lagi main handset contoh. So distract tu tak ada. So kita buat jadual. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Betul ya? Betul, selesai. Terima kasih. Jadi kita juga bagi mak ayah cakap lah. Dia pesan apa dah kat budak-budak ni? Ada. Panjang. Pesan panjang lah. Dan cikgu tak payah cakap dah kalau dia pesan. Okey, terima kasih. Ini ada interview untuk orang ni pula. Makan. Naik kereta. Dapat situ. Memang raikan dulu sama lah. Sekali malam kita beli pula. Kan? Tak ada. Selamat. Tak boleh sambil free semua. Okey, jom. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Janganlah ajak pihaknya. Ya, kita tolong kat tu. Tak ada tiga member ni. Tak baju kita terus sekali. Alhamdulillah, selesai. Kami ilmu cikgu seperti Selesai. Semua selesai. Best student 8A Pas 1A solid. Syukur. Ahmad. Okay, tak apa. Good luck. You deserve it for all your hard work. Saya nak tengok result kamu boleh. Mak ayah hati ya. Hantar lah. Cikgu nak cari kamu lah. Baik. Your scholarship you dah masuk grup kan? Pergi apply. Essay tu buat bagi elok. You duduk ChatGPT ke DeepSeek pun ubah-ubah sikit lagi sebab mereka akan pergi check di sana. Buat bagi elok. Tak faham apa, mari tanya cikgu-cikgu. Cikgu Dipa ada experience pasal bab-bab untuk scholarship tu. Bagi dia pergi luar negara. Aku kerja mana? Kesihatan. Kasih kita bagi tips. ambil gambar boleh dengan Anak cikgu dapat straight A last year.
tahun sebelum tu. Kami belajar dekat Terengganu. Petronas. Lagi cantik ya. Pasal dia punya writing apa semua nak satu kan. Tu Cikgu Mimi. Aman. Ada dah peluk tak? Senyap aku. Saya. Boleh tidur tak? Ni tengah naik kasih. Saya cuti lah ni. Cuti sampai 3-40 hari buat apa? Habis Masa ni lah nak kita nak ambil. Okey dah. Okey you. Amat. Dah nampak. Dah abang nak gerak. Settle Amar. Alhamdulillah. Syukur. Cuma nak kena pikat nak buat kenduri pula macam mana ni. Tapi tak apa, tu kemudian belakang cerita. Kalau ni kita fikir apalah rezeki dia macam tu. Okay, let's go, jom balik. Nak balik lah, tak dapat. Ni tau, apa orang kata SPM ni tiket kecil untuk lagi teruk lepas ni. Nah, dia lepas ni dia dah tak ada jurang dah. Maksudnya satu level lah bila kita dapat IPT nanti. Hampa jangan duduk ni dapat ni dak. Kat Amal pun kita cerita tu nanti bila sampai sana bagi dapat 4 flat dekan. No? Dah. Dah apply semua dah apply dah kan? Dah. Dapat tak yang maktabnya? IPG punya interview tu. First interview tu. First exam. Dapat. Tak apa, insyaAllah nanti ada rezeki mana tahu. InsyaAllah. Okey, good luck semua nah. Terima kasih. Okey, sama. Okey, baik. Alhamdulillah. Syukran. Amar dapat 8A plus 1A solid. Straight A, 9A. SMK Bandar Putrajaya. Jadi dia tak ikut kami balik. Dia nak pergi celebrate dengan kawan-kawan dia semua dekat mana tak tahu lah, ikut skor mereka. Terima kasih. InsyaAllah. Masuk siapa tu cikgu? Gad dengan pekerja kebersihan. Banyak kereta nak masuk dari sini. Tak tahu. Ya, Alhamdulillah. Syukur. Benda-benda sebenarnya kan waktu dia habis exam admit, memang dia balik dia frust lah. Sebab dia kata banyak soalan susah dia tak boleh nak jawab. Macam nak jawab dengan teratur lah. Maksudnya jawab bagi confident tu tak ada. Dia habaq kata 20 soalan memang miss. Dia kata memang dia tak boleh jawab 20 soalan. Admit susah. Tapi Alhamdulillah dia dapat A solid. Alhamdulillah lah bagi kita. Kalau hak tu hak terbaik dia boleh buat, kita terima lah. Tapi target 8A 9A plus memang tak dapat lah. Dapat 8A plus 1A solid. Tapi itu pun dah Alhamdulillah lah. Kalau dapat 9A plus lagi clear. Tapi Alhamdulillah hak tu kita syukur sangat. Okay, jadi takat ni saja kita punya review. Kita ambil result SPM 2024-2025 Amar. Jadi kita dah on the way balik. Jom balik dulu.